Kini tibalah masanya kita ke acara kemuncak majlis kita pada malam ini untuk kita sama-sama mendengar amanat penting daripada Presiden PAS yang kita semua kasihi, Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Takbir! Allah! Takbir! Allah! Takbir! Allah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa imamina wa qudwatina Muhammad Nabi Rahmat wa ala alihi wa ashabihi afdalus salawati wa azkat taslimat. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa nuridu an namunna 'ala alladhina istud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immah wa naj'alahumul warithin. Surah Al-Qasas. Firman Allah yang bermaksud, dan kami menghendaki bahawa kami akan jadikan mereka yang lemah ditindas di dalam tanah airnya, dilantik menjadi pemimpin-pemimpin yang mewarisi negeri dan tanah airnya. Yang dihormati pengurusi majlis, Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Syamsi Mokhtar, pengurusi Perikatan Nasional merangkap naib Presiden PAS dan Menteri Besar Negeri Terengganu Darul Iman, Yang Berhormat Tuan Guru Zulkifli Ismail, Sujaipah Negeri Melaka, Timbalan Suruhjaya, semua JK Pusat yang hadir, semua pimpinan, ahli yang berhormat, para tetamu daripada parti-parti rakan seperjuangan, Gerakan Pejuang, NGO Islam, dan semua yang hadir. Saya mulakan ucapan saya dengan menghadiahkan pantun. Kerana orang dulu berpantun, saya kena pantun jugalah. Saya tahu orang Melaka ni minat pantun. Di atas runtuhan kota Melaka, kayu setulang kita tegakkan melawan penjajah di negara kita. Islam mulia kita tegakkan. Dari Melaka besok ke Seremban. Nak Seremban besok. Sampai Petongkat, Kayu Tempinis. Kamu tuduh kami Taliban, dalam kamu ada komunis. Saya bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana diberi peluang hadir dan milih yang Melaka yang bersejarah.
sejarah Islam, bukan sejarah bangsa saja. Masa saya sekolah di zaman penjajah, ditulis kononnya Melaka ni asal dia pokok Melaka. Bila saya pergi ke Spanyol, Andalus, punahnya pusat kerajaan Islam di selatan Eropah. Di sana ada satu bandar nama Malacca. Melaka dinamakan selepas kedatangan Islam. Adalah munasabah. Nama Malacca itu sempena nama yang sama. Bermaksud tempat pertemuan pedagang-pedagang. Pertemuan para ulama, pendakwa menyebarkan Islam ke seluruh Nusantara. Islam datang ke Melaka dengan sempurna. Islam sebagai adin mengislamkan rajanya dan mengislamkan rakyatnya. Sebelum Islam, raja dianggap Tuhan, dipuja. Islam mewajibkan hamba kepada Allah sahaja. Semua makhluk termasuk raja-raja. Raja letak di bawah perlembagaan Islam. Bila raja-raja masuk Islam, di zaman Nabi SAW, Raja Oman, Raja Habasyah yang masuk Islam, tak diturunkan daripada takhtanya. Terus jadi raja. Raja di bawah perlembagaan Islam. Allah dan Rasul adalah tertinggi. Di asalnya para ulama dan pemimpin dan jadi penasihat. Begitulah bila Islam datang ke Nusantara, termasuk di Melaka, dilaksanakan konsep yang sama. Islam yang adil untuk semua, tanpa paksaan orang masuk Islam, menghormati kebebasan beragama, diharamkan fanatik perkauman, telah berjaya menarik semua penduduk negeri yang dimasuki oleh Islam menerima Islam. Sama ada mereka masuk Islam atau mereka rela berada di bawah kerajaan Islam. Inilah Islam yang datang ke Melaka. Melaka ni pusat, wilayahnya besar, termasuk Sumatera, termasuk Pahang. Melaka ni pusat kerajaan Islam. Apa jadi masalah ialah semua musuh-musuh Islam berseteru dengan Islam. Kerana apa? Kan adilnya, ketelusannya, menentang kezaliman. Mereka yang berkuasa menegakkan kuasa dengan zalim, menguasai kuasa-kuasa besar dunia. Dan sebab itu mereka menentang habis-habisan kerana dengki, hasad, khususnya golongan ahli kitab, Yahudi dan Kristian. Di atas sifat pemusaha ini, mereka menentang Islam habis-habisan. Melaka yang jauh wilayah dan pusat kerajaan Islam di Turki menjadi sasaran
di masa kelemahan pemerintahan Islam. Di Taluk 1511. Portugis menakluk Melaka. Masa kejatuhan Melaka, Vatican City mengadakan perayaan kerana satu pihak Islam sebelah timur jatuh. Disambut oleh Vatican City. Kejatuhan Melaka ini. Namun orang Islam tidak menyerah kalah. Walaupun mereka takluk jajah negeri, banyak orang Islam tak menyerah kalah. Tapi ada orang Islam yang lemah, jadi murtad. Filipina jadi murtad. Ada negeri lain yang juga jadi murtad. Tinggal agama, termasuk di Spanyol, dipaksa. Yang menarik di Melaka ni tak murtad. Orang Melaka terus mempertahankan Islam. Mereka melawan penjajah. Menentang penjajah ni bukan start dari 1946. Sejarah yang dibohongi, yang dikelirukan. Dilupakan peranan ulama dan raja-raja yang berjuang menentang penjajah. Sejak 1511, umat Islam di Nusantara tidak menyerah kalah. Mereka bangkit menentang penjajah. Rumpun-rumpun yang masuk Islam dinamakan Melayu, sama ada yang datang dari Jawa, dari Sulawesi, kaum Bugis, dari Kalimantan, kaum Banjar, dari Sumatera, kaum Minang, berkumpul di semenanjung tanah Melayu. Mereka datang bukan untuk nak tanam kelapa, nak jadi nelayan. Seolah-olah kita ingat datuk nenek kita ni mari nak tanam kelapa. Padahal Sumatera subur, Kalimantan pun subur. Datang untuk lawan penjajah. Maka muncullah berbagai suku kaum di semenanjung tanah Melayu, merupakan kawasan yang paling strategik dalam peta dunia. Sama dengan Laut Merah, terusan Suez, dan Laut Mediterranean. Kerana laluan Laut Cina Selatan dan Selat Melaka. Dengan hasil bumi yang banyak, kekayaan yang melimpah ruah, mereka datang menakluk dan menjajah. Yang pentingnya lawan Islam. Dakwah Islam menentang lawan penjajah habis-habisan. Tak menyerah kalah. Mereka menghantar para orientalis. Orientalis ialah pemikir-pemikir ilmuwan untuk mengkaji agama Islam, untuk mendapat rahsia mengapa orang Islam tak boleh ditundukkan. Akhirnya mereka mendapat kesimpulan puncanya ialah ajaran Islam, ad-din yang sempurna, yang lengkap, yang pernah membina tamadun dunia. Ad-din yang sempurna ini punca kekuatan orang Islam yang terkandung dalam Al-Quranul Karim dan bijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam perbahasan di Parlimen British, Gladstone, Perdana Menteri British, menyampaikan ucapan sambil memegang Al-Quranul Karim. Selagi mereka ada kitab ini, selama itulah mereka tidak menyerah kalah.
Mereka mesti dididik supaya jauh daripada Al-Quran Al-Karim. Jangan benar mereka menegakkan negara, pemerintahan mengikut Quran ini. Seorang orientalis mengatakan ada 3 perkara yang menyulitkan mereka untuk menghapuskan orang Islam. Yang pertama, Al-Quranul Karim. Orang Islam sangat sayang pada Quran ni. Sejaya-jaya orang Islam, jangan hina Quran ni. Dia tetap pertahankan. Walaupun dia tak tahu makna kita akidah dia mesti bertahan. Mesti dengan halus. Yang kedua, salat jemaat. Setiap minggu dia sembahyang jemaat. Dia berjumpa sama-sama dia. Yang ketiga, haji di Mekah. Setiap tahun berkumpul di Mekah. Dia bertemu di Mekah. 3 perkara ni susah dia nak hapuskan. Yang penting ialah jangan bagi orang Islam berpolitik, berkuasa memerintah negara. Tanamkan kejahilan kalangan orang Islam supaya menganggap politik tak ada dalam Islam. Disebarkan ajaran ini, dididik melalui pentadbiran, media, pendidikan dan pelajaran, termasuk pendidikan agama. Dibatasi, dikawal dengan tauliah, dikawal khutbah jemaat, cakap bab ibadat saja. Bab politik tak boleh cakap. Jadi sebab itu jangan kita rasa pelik bila ada orang kata mengapa PAS ni menggunakan ayat Quran, berpolitik dengan ayat Quran, memainkan ayat Quran. Yang cakap ni bukan orang Islam, orang Islam. Termasuk yang mengaji agama. Yang mengaji agama. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan akan berlaku di akhir zaman. Ramai orang alim tapi tidak memahami agama, tidak bertafaquh fid din. Tidak memahami agama dia. Dia alim, ilmu saja. Banyak orang yang hafal Quran, tahfiz sana tahfiz sini, tak tahu tafsirnya, tak tahu melaksanakan Quran itu petunjuk pada seluruh kehidupan manusia. Ini masalah yang kita hadapi. Dan sebab itulah saya dua ni hebat penulisan-penulisan mentegapah mempermainkan ayat Quran, bermain politik. Dia tak sedar ni buta Quran yang lebih teruk pada buta huruf lagi. Dia tak sedar politik ini disebut dalam Quran. Allah menjadikan salah satu dia tujuan manusia diciptakan. Tuhan ciptakan manusia dengan 3 tujuan. Yang pertama untuk beribadat kepada Allah. Firman Allah Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah, memperhambakan dia kepadaku. Yang kedua, supaya berpolitik. Firman Allah Ta'ala, "Wa yaqulu bil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ingatlah ketika Tuhan berkata malaikat, aku nak jadikan satu makhluk manusia untuk menjadi khalifah. Khalifah yang makna politik. Ulama tafsir menafsirkan khalifah dengan iqamatud din wa siyasatud dunyabi. Menegakkan ad-din Islam dan siasah. Siasah ni politik, mentarbih dengan Islam. Itu makna khilafah. Dihuraikan oleh Nabi SAW, kan manusia Israel tasusuhumul anbiya.
adalah kaum Bani Israel yang menjadi pemimpin siasat mereka ialah Nabi-Nabi. Semua Nabi-Nabi bukan sahaja berdakwah untuk la ilaha illallah, dan masa yang sama mengajak kerajaan di zaman masing-masing memerintah mentadbir berpolitik dengan hukum Allah. Sejak Nabi Nuh, masa Nabi Adam manusia elok sehingga 100 tahun, sehingga 1000 tahun. Lepas Nabi Adam lepas 1000 tahun, mula manusia mencipta hukum sendiri, peraturan sendiri yang telah diizin oleh Allah dan mentadbir. Di sana ada perkara yang kemampuan akal manusia. Ini Allah Ta'ala beri pada manusia tadbir sendiri. Di sana ada perkara yang dinyatakan dasar umum. Guna akal, jangan langgar dasar umum ini. Ketiga perkara tak mampu nak fikir, diletakkan nas yang putus, halal haram dan sebagainya. Itu 3 perkara dalam Islam. Nabi Nuh Rasul yang pertama berpolitik menghadapi kaum yang memerintah, al-mala' min qaumih. Al-mala' ini ialah kumpulan yang memerintah, memimpin, menentang hukum Allah. Nabi Nuh jadi pejuang. Lepas tu Nabi Ibrahim, bukan saya menghadapi rakyat, menghadapi Raja Namrud yang memerintah dunia, kerajaan Babylon. Nabi Musa menghadapi Firaun. Semua Nabi-Nabi. Dan ada Nabi-Nabi yang menang memerintah negara. Nabi Daud, Nabi Sulaiman memerintah negara. Nabi kita memerintah negara. Ada Nabi yang mati dalam perjuangan, disambung pengikut-pengikut dia. Ada yang bukan Nabi, sambung perjuangan Nabi. Zulkarnain disebut dalam Quran, Suratul Kahfi. Itu raja Islam yang memerintah negara. Nabi kata bila mati Nabi, wala Nabi ya ba'di walakin khulafa, tak ada lagi Nabi selepas aku, akan ada khalifah. Khalifah ni bukan makna pada khalifah silap gayung. Orang Melayu silap gayung je. Khalifah ni pemimpin. Mereka ramai. Bila Nabi wafat, dilantik pemimpin untuk memerintah orang Islam dengan hukum Allah. Dan ulama-ulama adalah warasatul anbiya, waris Nabi-Nabi yang meninggal pesaka Nabi-Nabi. Nabi-Nabi bersifat benar, amanah, tabligh dan fatanah, bersifat maksum, dipelihara dengan wahyu. Nabi-Nabi yang tak Nabi bergantung pada ikut contoh Nabi-Nabi. Ulama-ulama ni ada 2 jenis, disebut dalam Quran, golongan ahli kitab. Ada yang menyambung perjuangan Nabi-Nabi, ada yang hanya ikut pemerintah. Kerana apa? Kerja pangkat, kerja kedudukan, kerja kebendaan. Kalau kita baca sejarah, imam-imam mazhab yang muktabar, imam-imam mazhab yang muktabar ni semua imam yang berpolitik. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, Abu Hanifah dipenjara kerana menentang kerajaan pemerintahan Abbasiyah yang salah laku. Abu Hanifah dipenjara, mati dalam penjara. Imam Hanafi, Imam Malik bin Anas, Imam Mazhab Maliki menentang kezaliman di zamannya. Khalifah Islam yang zalim, dia tegur, berpolitik. Imam Malik dihukum sebat sehingga lumpuh tangan dia. Imam Malik, sebab tu Imam Malik dia semayang tak letak tangan di sini. Dan Mazhab Maliki bila semayang tangan dulu, dia ikut Imam Malik. Imam Malik ini sebab tangan dia lumpuh. Tu ni Imam Syafi'i kita, dia rantai, dia belenggu kerana menegur pemerintahan zaman Harun al-Rashid.
Ada yang tak betul. Lalu dia rantai, dia belenggu. Dia heret ke mahkamah. Di mahkamah khalifah. Imam Ahmad bin Hanbal, dia belasah. Sehingga berlomoran baju dengan darah. Lalu murid-murid dia jumpa Imam Ahmad. Wahai Imam Ahmad, Imam, mengapalah tak bohong ke elok diri? Apa salahnya? Jangan tegur kerajaan, buat tak tahu. Imam Ahmad kata, idza takata al-alim mutakhiyatan wal jahilu yajhal famata yatabayyanu al-haq. Kalau orang alim mendiamkan diri kerana selamatkan diri, orang jahil dalam kejahilan, terus bila kebenaran dapat ditegakkan. Ini imam-imam mazhab. Imam Said bin Jubair, imam tafsir yang terkenal, kena hukum pancung. Ini ulama-ulama warasatul anbiya yang mewarisi nabi-nabi yang berjuang. Sebab itu Imam Ghazali dan kita Ihya membahagikan ulama itu, ada ulama yang mewarisi nabi-nabi. Ada ulama yang jahat, yang mengejar kemewahan dunia, tak berani bercakap benar. Syekh Qardawi menyebut ulama sultan. Syekh Qardawi dalam buku dia ulama sultan. Ulama termengaruh dengan pemerintah. Di sana ada sultanul ulama. Sultan ulama Izzuddin Abdul Salam. Seorang alim dalam mazhab Syafi'i yang terkenal di Mesir. Izzuddin bin Abdul Salam. Dia digelar dengan sultanul ulama. Sultan para ulama. Kenapa dia menegar zahir bebas? Bila Islam ditakluk oleh kaum Tatar yang datang dari Asia Tengah, menjatuhkan Baghdad jatuh pusat Islam, dibunuh rakyatnya berjuta. Kita angkat tangan ulama dalam segala ilmu dipunggah, dijadikan jambatan untuk seberang sungai. Banyaknya kitab itu. Akhirnya nak serang Mesir. Bila nak serang Mesir, Sultan Mesir Zahir bebas panggil ulama-ulama, minta fatwa. Boleh tak? Kerana tak cukup hasil, nak ambil cukai dari rakyat. Cukai dah ada, nak naik lagi cukai, tambah. Kerana peruntukan nak lawan musuh yang nak menyerang. Ulama-ulama kata, boleh. Kita keadaan darurat. Apa salahnya? Kerana kita nak berperang darurat. Kita Izzuddin Abdul Salam. Izzuddin kata, tuanku tak boleh ambil cukai selagi tak gunakan kekayaan yang ada dalam istana. Kemewahan kumpulkan kekayaan ini. Kalau tak cukup, barulah boleh ambil cukai rakyat. Kerana perlu kumpul kekayaan, termasuk diri tuanku sendiri. Tuanku bangsa Turki ni asalnya hamba orang. Dia merdekakan, jadi raja. Termasuk tuanku sebagai hamba, lelong tuanku. Ulama-ulama yang hadir kata matilah, kena hukum banjur lah. Izzuddin Salam Zahir bebas. Bila nak bertindak, rakyat bangkit mendukung Syekh Izzuddin Abdul Salam. Akhirnya Zahir bebas ikut fatwa dia, belanjakan kemewahan yang ada pada kerajaan, pada raja. Lepas tu baru tunggu cukai. Dengan seruan wa Islamah, selamatkan Islam lawan kaum Tatar. Islam telah berjaya mengalahkan kaum Tatar. Kaum Mongol yang terkenal ganas, Islam telah berjaya mengislamkan kaum Tatar. Masuk Islam dan ikut Islam. Tak ada dalam sejarah dunia, Ibn Khaldun kata, biasanya bila negeri dijajah, rakyat terpengaruh dan penjajah. Tetapi dalam sejarah Islam masa orang yang kuat dengan Islam, berjaya mempengaruhi penjajah. Penjajah masuk Islam.
kaum Tatar masuk Islam dan berjaya menegakkan kerajaan Tatar di India, kerajaan Mughal di India yang ada tamadun Islam. Kerajaan Alim Kir itu kerajaan Islam, menyebarkan Islam di India. Yang Nehru puji dalam buku The Discovery of Islam. Nehru kata Islam menjadi besar pada India kerana membebaskan orang dia buka-buka jahiliah yang banyak. Kerana peranan ulama berpolitik apabila Melaka dijajah, kumpulan Islam menentang penjajah, tak boleh kalah. Akhirnya datang Belanda, penjajah makin banyak, tak boleh kalah. Sehingga tahun 1800, saya tak ingat 800 berapa, ulama-ulama yang berkumpul di Mekah, ulama Nusantara, daripada petani tanah Melayu Indonesia, bersetuju menubuhkan Persatuan Islam di Pulau Penyengat, Riau, untuk melawan penjajah. Bukan sahaja lawan peperangan, termasuk lawan pendidikan. Bukan pendidikan. Penjajah merosakkan rakyat dengan pendidikan, dengan ilmu. Maka dibukulah pondok-pondok, pusat pengajian dan sebagainya dalam keadaan miskin, keadaan susah. Tahun 1900 ditubuhkan syarikat Islam oleh Haji Umar Said Tukru Aminoto di Indonesia untuk lawan syarikat Hindia Belanda dan syarikat India British. Ditubuhkan di atas nama perdagangan. Dalam masa yang sama ialah menyebarkan Islam untuk lawan penjajah, membantu gerakan jihad. Di Indonesia tak diharam, di tanah Melayu diharamkan syarikat Islam, diharamkan. Sehinggalah datang Jepun, pertubuhan Islam tak dibenar. Di Turki juga tak dibenar. Bila Kamal Atatürk naik Turki, letak perlembagaan, diharamkan nama Islam bagi Turki. Sekularisme wajib, tak boleh tentang. Siapa tentang sekularisme akan dihukum. Adnan Mandarin yang menang pilihan raya tahun 50-an dan di Turki, pilihan raya bebas di Turki, Kamal Atatürk, dia cuba nak kembalikan Islam di Turki setelah Turki dirosakkan. Bang dalam bahasa Turki, Quran tulisan huruf Latin. Adnan Mandarin salah digulingkan tentera, dijatuhkan hukuman mati, hukuman bunuh. Naik Erbakan, Nabi Erbakan, tubuh parti usaha para Islam diharamkan. Dia tubuh parti balik. Akhirnya naik Erdogan yang baru ni. Erdogan mengambil satu pendekatan, mengadakan perjanjian dengan jenderal-jenderal tentera. Kalau dia menang, dia tak laksanakan Islam. Negara Islam tak ada. Tapi di atas nama demokrasi, orang Islam mesti diberi kebebasan untuk beribadat, beramal dengan agama dia, pakai tudung dan sebagainya, atas nama kebebasan. Tapi nak tegakkan, nak haram arak judi tak boleh. Ini Turki. Banyak orang kita nak ikut Erdogan ni, dia tak tahu Islam sekular, bukan Islam yang sepenuhnya. Tak boleh. Baik kita di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, kita boleh haramkan arak. Turki tak boleh. Kemudian bila kita tak dibenar tubuh, Dr. Hamdan duduk dalam parti kebangsaan Melayu Melaya, parti Islam tak dibenar. Lepas tu bila British bawa Melayu Union lepas Jepun, kumpulan Melayu bersatu untuk lawan dan Melayu Union. Ditubuhlah UMNO, United Malay National Organisation, merupakan gabungan parti-parti Melayu, NGO Melayu di Islam dalam United UMNO. Asalnya begitu. Begitu. Bila ada tuan ambil pendekatan nasionalisme, puak-puak Islam keluar daripada UMNO sebahagiannya, tubuh Hizbul Muslimin
parti orang Islam di Gunung Semangul. Dianggap ini politik. Ini bahaya dari Gunung Semangul. Penuh pemimpin Melayu buat kenyataan kerana tak tahu. Tak faham, diharamkan. Mula berpecah. Sebagai orang Melayu ulama dalam menua, sebagian duduk di luar. Maka ditubuhlah NGO Persatuan Islam Setanah Melayu, PAS. Satu NGO, asalnya satu NGO PAS. Parti politik tak dibenarkan. Haji Mak Fuad jadi ketua, dia ketua Biro Agama UMNO. Masa yang sama dia jadi pengurusi PAS. Kemudian bila Datuk Ong keluar daripada UMNO kerana selisih dengan Tengku masalah kerakyatan dan sebagainya, Mak Fuad ikut Datuk Ong keluar daripada PAS. Dr. Jabah ambil alih PAS. Dr. Jabah Ilyas, seorang pakar perubatan, ketua yang keluar di pengurusi PAS. Bila British nak bagi kemerdekaan, kerana British kuasa besar dunia mengadakan perjanjian selepas Perang Dunia Kedua, oleh kerana kebanyakan negeri jajahan ini berperang bagi pihak penjajah lawan kuasa besar Jepun dan Jerman. Dan jadi nak bagi kemerdekaan. Kemerdekaan yang diatur, yang diikat dengan syarat-syarat dia. Maka termasuklah tanah Melayu nak bagi kemerdekaan. Maka dihidupkan demokrasi. Buat pilihan raya tahun 1955. Pilihan raya dalam masa merdeka. Dalam masa penjajahan. Buat pilihan raya. Masa tu Dr. Haji Abbas nak jadikan PAS ni sebagai parti politik. Nak masuk pilihan raya, nak bertanding. Saya dengar Dr. Haji Abbas sendiri cerita lisan pada saya. Saya sempat Dr. Haji Abbas ni, almarhum. Saya pergi ke pejabat pendaftaran, dia kata. Masa tu yang jadi pengarah pendaftaran ialah orang putih, penjajah. Timbalan dia ialah seorang India Hindu. Kebetulan Hindu ni masa Jepun dia ditangkap. Dia nak jatuhkan hukuman pancung, hukuman bunuh. Dr. Ajbah ni pegawai perubatan. Memang Jepun menghormati pegawai perubatan. Kerana dia pun nak ke doktor. Dia hormat. Dr. Ajbah rayu kat Jepun, jangan bunuh India ni. Hindu. Lalu India selamat daripada hukuman pancung. Bila Dr. Ajbah pergi ke pejabat pendaftaran, orang putih tak ada. Yang adanya India ni, Hindu. Dia kata ni saya nak, doktor datang. Doktor pernah selamatkan dia. Ini apa datang? Saya nak daftarkan ni. PAS ni jadi parti politik nak masuk pilihan raya. Hindu pun sign, terus lulus. Orang putih tak ada. Ini cerita. Sebab tu orang kata PAS ni Hindu yang lulus. Betul lah sejarah begitu. Ada orang PAS yang masuk UMNO, dia PAS ni Hindu lulus, dia kata. Saya tahulah orang tu sebelum mana lah. Tak ada ceritanya. Maka PAS masuk pilihan raya. 55. Tak salah saya 10 ke berapa kursi. Daripada 52 kursi, UMNO bergabung dengan MCMIC. Perikatan. PAS bertanding sendiri. Dalam 10 kursi bertanding, PAS menang 1 kursi. Di Krian Laut, Perak. 1 kursi menang. 51 lagi perikatan. UMNO MCMIC. PAS menang 1 kursi. Jadi pembangkang. Itu zaman Tuan Sen. Masa itu orang putih gubah perlembagaan. Dia tubuh Suruhanjaya Red. Pengurusi law Red. Pengurusi dia. Semua anggota Suruhanjaya ni orang putih. India, Pakistan yang pemikiran barat. Tak ada orang sini buat perlembagaan. Bila dia bentang, tak ada perlembagaan tu tentang Islam. Tak ada dalam perlembagaan tu berkenaan dengan raja-raja Melayu. Kosong, tak ada ni. Hak orang Melayu tak ada. Akhirnya PAS dengan UMNO berpakat. Ini apa nak berpakat PAS dengan UMNO ni? Ada sejarah dia. NGO Islam bersetuju buat memorandum mendesak sahaja Red ni supaya meletakkan Islam adalah agama negara.
dalam perlembagaan tanah Melayu. Punya hak raja-raja. Hak bahasa Melayu, bahasa kebangsaan dan sebagainya. Dia letak. Dan membenarkan kebebasan beragama penganut agama lain. Itu dalam perlembagaan. Boleh rujuk pada Akib, binik Sunjairat yang bermesyuarat. Jadi satu perbahasan. Adakah Islam itu religion, agama mengikut tafsiran Bahal, ataupun Islam yang politik? Kalau politik tak boleh. Tak boleh benar. Ini orang Islam buat negara, berarti tak setuju. Oleh kerana sifat perlembagaan ni mesti ayat dia umum. Tak perlu dihurai. Dia letakkan Islam adalah agama negara dalam perlembagaan. Huraian tak ada. Tinggallah perkataan itu sehingga hari ini. Islam agama negara. Agama lain bebas, tak ada masalah. Ini jadi begitu. MCMIC menerima perlembagaan ini. DAP tak lahir masa tu. DAP tak lahir lagi. PAN tak lahir lagi. Masa tu. Ini sejarahnya. Itu dia. Ini perlembagaan yang ada itu. Dan sebab itulah ringkas ceritanya panjang sangat mukadimah, maaf. Kita mengambil pendekatan politik ke arah perpaduan para ummah. Tak duduk bertapak di belah utara Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis saja. Selatannya tu UMNO. UMNO ni Melayu. Melayu dia sebut Islam juga ada perlembagaan UMNO. Dia sebut mempertahankan agama, bangsa dan tanah air. Ada. Kemudian kita kena sedar perkataan Melayu ni searti perkataan Islam. Masyarakat kita, bila orang masuk Islam, masuk Melayu. Arab ke, India ke, apa ke, kalau Cina ke, kalau Islam, Melayu. Bila ada orang bukan Melayu masuk Islam, jadi masuk Melayu. Itu jadi macam tu. Melayu dengan Islam sama. Itu tak jadi masalah. Kita ambil pendekatan untuk selesaikan masalah. Kita ambil pemerintahan Nabi menegakkan negara bermula perpaduan ummah. Nabi ditegak negara di Madinah memulakan perpaduan ummah. Serta dengan orang Islam, orang Arab dulu. Bukan kebangsaan. Kerana semua Nabi-Nabi dia berjuang start dengan bangsa dia sendiri dulu. Walaupun dakwah dia untuk seluruh manusia, tapi untuk bangsa dia dulu. Bangsa adalah tonggak untuk melindungi. Islam mengharamkan fanatik kaum, zalim tak boleh. Tapi bangsa adalah kekuatan polisi untuk menegakkan negara. Maka Nabi menyatukan orang Arab, Aus, Khazraj, macam-macam kaum. Sebenarnya Arab satu orang Arab. Lepas tu orang Arab orang bukan Arab yang masuk Islam ikut sama. Lepas tu bukan Islam, Yahudi, Kristian yang tidak ekstrim ikut sama dalam negara itu di dalam masyarakat majmuk. Dan Islam telah berjaya memerintah wilayah yang paling luas selama 1300 tahun. Wilayah Islamnya di timur Nusantara, Pulau Melayu. Di baratnya Afrika Barat. Di utaranya Spanyol, Asia Tengah, termasuk Moskow. Moskow tu asal nama dia Miski, bawah harum, Moskow. Sampai ke Afrika Tengah. Wilayah yang luas. Tak ada telefon, tak ada handphone, tak ada internet, tak ada apa. Kapal terbang tak ada. Islam boleh mentadbir. Pentadbiran Islam. Ada pemerintah wilayah, pemerintah daerah Islam. Pentadbir, Nabi aja. Sahabat-sahabat buat pentadbiran. Dah ada hubungan antara satu sama lain. Boleh memerintah negara ini luas wilayahnya. Bila Islam masuk mana-mana negeri, rakyat terima. Tak dianggap penjajah. Islam bukan penjajah, Islam penyelamat daripada kezaliman.
Nak masuk Islam tak dipaksa. Sebab itulah di Mesir, rakyat Mesir masuk Islam. Masih ada Kristian Koptik di Mesir. Yang Kristiannya belum Nabi Muhammad. Sampai sekarang baki ada dia. Gereja pun ada. Di Iran, rakyat Iran yang agama Majusi masuk Islam. Majusi ada lagi di Iran, tak dipaksa. Sebab tu di Nusantara ni Islam, orang Melayu Islam. Di Bali masih ada Hindu. Di Jawa masih ada orang Jawa Hindu dan sebagainya. Tak dipaksa masuk Islam. Terima kerajaan Islam. Dan Islam menerima ilmu daripada semua kaum. Ilmu Cina, ilmu Parsi, ilmu Greek, ilmu Yunani, Greek Yunani, ilmu Mesir, ilmu orang India diambil oleh Islam. Sebelum ini, raja-raja yang zalim ni tak menghormati ahli ilmu. Kalau ada ahli ilmu, ahli falsafah, bila pergi khidmat, dibunuhnya. Ada raja yang panggil arkitek suruh buat istana. Arkitek ni tunjuklah buat istana. Sudah di sana, dipotong tangan kita je. Kenapa? Takut reka istana orang lain pula. Ini jahat, zalim. Negeri bunuh ahli falsafah. Islam menghormati ahli ilmu. Ilmu perubatan, macam-macam ilmu dihormati. Tak masuk Islam, tak apa. Maka orang Islam yang pertama buat hospital. Orang Islam pertama buat bank. Orang Islam pertama macam-macam. Orang Islam. Ini tamadun. Orang Barat tak kerti apa lagi. Islam meneroka tamadun dunia. Termasuk sains dan teknologi. Orang Islam dulu dia ada meriam senjata-senjata api daripada Cina. Tapi orang Islam berperang tak boleh zalim. Wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Kalau berperang tak boleh melampau, tak boleh bunuh orang tua, kanak-kanak, perempuan, sami-sami, gereja-gereja, padri di gereja. Tak boleh musnah rumah-rumah ibadat orang bukan Islam. Kalau perang, tak boleh. Ini ajaran Islam. Islam diterima. Dan jadi kuasa besar. Tapi malangnya, lama-lama lemahlah. Bila kaya, senang, ada rasuah tu biasalah. Kerajaan berkhudung kata kerajaan macam orang. Bila lama dia tua. Dia nyanyuk. Bukan UMNO aja. Bukan nak kata UMNO. Kerana dia lama merintah. Semua jadi macam tu. Kita pun samalah juga. Kerajaan Nabi Sulaiman. Bila mati Nabi Sulaiman, jatuh kerajaan dia. Yang kekal kerajaan Allah Ta'ala aja. Kita mengalami kejatuhan kerajaan. Mesti balik semula. Islam kena berjuang, naik semula. Kita ambil pendekatan perpaduan ummah. Menyatukan orang Melayu kerana demonstrasi masyarakat di sini orang Melayu. Tuhan kata wa in tatawallau yaftil qauman gharakum. Kalau kamu orang Arab berpaling pada Islam, Tuhan tukar kaum lain. Kalau kamu orang Melayu tak ikut Islam, Tuhan tukar kaum lain yang masuk Islam. Jadi macam tu. Sebab tu kerana Islam ni Arab, Turki, Kurdis, Melayu penuh kerajaan di sini. Sekarang ni orang Melayu lah. Masih Islam lagi. Sebab tu kita mulakan perpaduan Melayu dan mengajak orang bukan Islam yang tidak ekstrim sama dengan kita. Oleh kerana masa awal-awal kemerdekaan dulu yang terlibat dalam perjanjian untuk perlembagaan ni MCMIC tak ekstrim ini. Terima jadi kerakyatan. Tak timbul masalah. Dia tak setuju. Memang dia tak setuju dengan Islam. Tapi kebebasan bersuara, berdialog, berbincang. Tak macam satu parti lagi berusaha nak dapat kuasa politik. Ini tak boleh. Tak perlu sebut nama lah. Ini tak boleh. Mesti orang Islam menguasai. Ini sebab itulah kita mengenai pendekatan perpaduan ummah. Start dengan perpaduan orang Melayu. Oleh kerana di Johor kuat UMNO. Negeri Sembilan kuat UMNO. Kita ambil pendekatan. Dulu. Daripada pendekatan politik. Politik ini fleksibel. Kuat UMNO. Kita nak halang PS dan gerombolannya menguasai politik. Berarti dah halang. Dan sebab itulah bila kita
Pilihan raya di Johor dulu, kita ambil pendekatan, masuk pilihan raya di Johor. UMNO nak bagi hadiah 2 kerusi. Tak boleh 2 kerusi. 2 kerusi ni tak payah spare kecil sangat. Kalau UMNO tak cukup, tak padan 2 kerusi, kena banyak lah, sebelah lebih atas tu. Dia tak cukup, kita boleh tambah. Masa tu UMNO masih tu lagi. Nak bertanding semua, tak apalah, kita bertanding sebelah. Kita bertanding sebelah. Lepas tu kita kerahkan supaya orang Johor tepat PAS, undi PAS. Tepat tak ada PAS, undi UMNO, undi MZ, undi MIC. Orang PAS pun pening. Macam mana ni? Biarlah dia pening. Tak apalah dia pening, ini politik. Alhamdulillah. Berarak orang balik mengundi di Johor. Mengundi barulah UMNO menang besar. UMNO menang besar. Kita kosong. Apa kata mengapa kosong? Tak apalah, kerana kita jaga gol. Kata macam Mesir lawan dengan Argentina bukan? Pengadil tak betul. Sepatkan Mesir kalah. Ini pengadil tak betul. Pengadil salah guna. Ini sebab itu kita ambil sikap, orang PAS jaga kat pintu gol. Biar UMNO yang shoot gol di Johor tu. Akhirnya menanglah UMNO ya, kita kosong tak ada gol. Tapi tak apa. Yang pentingnya Melayu Islam menguasai politik. Ini dulu. Maka di Negeri Sembilan lain. Kita ambil pendekatan. Kita jadi penyerang. Sama. Ada wakil rakyat kita, ada SO kita. UMNO pada juga. Kita berjaya tewaskan DAP, tewaskan parti-parti yang bersama dengan dia. Negeri Sembilan. Melaka saya tak tahu UMNO kuat ke tidak. Ini kita bincang lah, masih berbincang lagi. Terengganu Kelantan ada pendekatan dia. Dengan bimbang. Kita membawa agenda perpaduan ummah. Perpaduan ummah untuk menguasai politik orang Melayu dan bukan Islam yang tidak ekstrim. Ini pendekatan kita. InsyaAllah saya harap supaya semua kita akan dengar setia pada kepimpinan yang buat keputusan. Keputusan politik. Kerana kita bergantung pada syura, mesyuarat pimpinan parti. Bila sudah jadi keputusan, kita laksanakan keputusan itu. Tawakkal ala Allah, insya-Allah kita berjaya. Cuma sekarang ni kena pokok derma dululah. Untuk sedia pilihan raya. Kena duduk bagi sumbangan. Tuan jadikan sumbangan ni berlipat kali ganda kerana nak menangkan Islam. Saya rasa cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan berkati milik kita bila taufik oleh hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.